Assalamualaikum guys. Alhamdulillah boleh buat 7 kilometer 6. Panas sangat hari ni. Dia tak bukan panas matahari, panas dia punya haba dia macam ada, dia mendung tapi haba dia. Santai-santai janji berpeluh. Okay guys, ada anak buah aku mengadu, dia dah tak tahan lah dengan pekerjaan dia sekarang kerana tempat kerja dia stres, toksik banyak. Minta nasihat daripada aku. Cuma satu je aku cakap dia, pergi berlari ataupun pergi buat aktiviti sukan supaya dalam masa kau berlari kau dapat satu idea macam mana kau nak selesaikan satu masalah. Kalau aku nak suruh kau pergi hiking, tak sesuai pada waktu kerja. Mungkin hiking ni pada waktu cuti saja. So yang lebih sesuai kau jogging setiap hari. Dalam masa jogging tu kau dapat satu idea macam mana nak selesai satu masalah. So itu cara aku lah. Dan benda ni juga aku bagi tahu kat dia. Kalau dia rasa dia boleh buat, teruskan. Nak kata nak berhenti kerja, nak kerja tempat lain, sama je. Mana-mana tempat kerja mesti ada toksik. Ada orang kipas bos, ada yang orang jilat bos. Macam-macam. So selagi kau rasa diri kau mampu, kau teruskan. Selagi kau rasa tidak mendatangkan satu kecederaan ataupun gangguan emosi sampai melampau-lampau, kau teruskan kerja. Kalau rasa benda tu tak tahan sangat, kena bully, kenapa, ada saluran dia untuk kau buat report ataupun kau berhenti, kau cari kerja lain. Tu last sekali lah bagi aku. Mana-mana pun sama je. Cuma kat sini kita kena kuat lah. Okay, apa-apa pun, good luck. Semoga maju jaya.